Makan sikit, dah ada rasa terbakar, tekak rasa masam, perut pun memulas. Kalau selalu jadi macam ni, hati-hati. Itu bukan gastrik biasa, itu mungkin GERD. Korang kena elakkan 3 jenis makanan ni. 1. Makanan pedas dan berempah sebab boleh trigger pengeluaran asid dan iritasi tekak. 2. Minuman berkafein dan berkarbonat sebab boleh longgarkan otot bawah esophagus. 3. Makanan berminyak dan goreng-goreng lambat hadam dan buat asid naik balik. Nak bantu tenangkan perut dan lindungi sistem pencernaan, BioPlus 70 Probiotics memang pilihan terbaik. Ada 17 strain bakteria baik termasuk Lactobacillus dan Bifidobacterium yang bantu imbangkan bakteria dalam usus. Kurangkan kembung, pedih dan rasa tak selesa. Ramai dah rasa lega lepas konsisten. Tadi, I dah cek harga dalam beg kuning tengah turun bawah RM100. Klik sekarang sebelum harga makin naik.